Alright guys, Assalamualaikum. Aku menuju ke Seri Kembangan. Tempat asal motor ni aku beli. Ada buat appointment dengan Chess Bikers di Seri Kembangan tu untuk tukar recall exhaust. Even aku pun tak ada masalah exhaust sekarang ni. Buat masa sekarang ni tak ada lagi lah. So tukar, memang kena tukar. Walaupun tak ada masalah exhaust crack ke apa, kena tukar juga guys. Okay. So jom kita jumpa di sana lah, di Chess Bikers untuk recall exhaust KJ motor S200. Jom. Recall exhaust. Ada buat appointment untuk recall exhaust. Dah WhatsApp dah dengan staff. Dia kata hari ni. Berapa lama? Sejam ada. Biasalah tu. Biasalah. Tengok motor dah tahu lah. Kemarin tukar exhaust je. Saya kunci kat situ dah. Sampai duduk sini dulu. Okay, alright. So kalau tengok dekat belakang ni, memang banyak motor lah. Banyak motor. Foreman pun dalam 2-3 orang je. So ambil masa, dia kata dalam sejam setengah gitu kot nak tukar. So kena tunggu giliran lah. Okay. 250 SR lah. Untuk aku biarlah. Dia kotor sikit. So ada orang menunggu kat dalam. Kalau ada orang menunggu kat sini lah. Okay. Kita kopi-kopi dulu sementara tunggu motor siap. Aku order kopi masin. Okay, thank you. Dah pisang duk tunggu kan. So tak tahu nak buat apa. Beli kopi lah, lepak dalam. Dia buat apa lah. Okay, cerita sikit lah macam mana aku dapat recall Okay, first kan setahun lepas kan ada release Enforce ada release borang untuk kita sama ada kita layak untuk recall apa tak. So kita isi nombor chassis lah dalam form tu kan. So isi dalam form, lepas tu dapat notification lah macam kita layak ataupun tak lah. Okay, so aku terus WhatsApp kedai yang aku ambil motor hari tu lah. Yang aku beli motor tu dekat Chess Bikers lah kan. So aku WhatsApp staff dia. Dia kata dia check nombor pendaftaran. Lepas tu dia kata yes, aku ada dalam list untuk recall. So masuk recall ni, kau bukan tunggu exhaust kau rosak baru kau tukar. Kau kena tukar even barang tu tak rosak pun. Macam aku punya tak rosak. Jadi kena datang untuk tukar. Itulah tengok kedai lah. Sebab kedai lain-lain just dah dapat appointment just datang hari ni. Hari ni Sabtu, confirm ramai je nak servis kan. Motor semua ramai. So just tunggu je lah untuk proses yang pertukaran. Okay. So motor dah naik dah atas ni. InsyaAllah lepas ni grand aku lah untuk tukar exhaust motor kotor guys. So tengah unboxing exhaust baru yang untuk recallnya. Yang original masih okey lagi. Tak ada kesan retak ke apa ke patah, tak ada, alhamdulillah lah. Okay, ni exhaust baru kita. Lain. Tebal sini. Oh, tebal. Okay. Beza ni dia buat sini lain, itu lain. Lah, lain ya. Dia nipis sikit dia semacam ni bukan. Oh, lain sikit. Okey. Faham. Dia lain sikit kat sini
dia lebih macam ni. Tahu kau nampak ke tak? Dia lain sikit. Dia jenis macam ni. Cuma dan bahagian yang aku kata sebelum ni lah lain sikit. Dia lebih lebar untuk support. Jadi sekali cover exhaust dia bagi sekali cover exhaust. Tu yang best tu. Dia lopong lah kat sini. Nampak siu arm dia kan. Ni kalau tak ada exhaust lah. Kalau pasal exhaust dia lebih nampak gemuk lah kan. Terus baru dipasang. Ini tadi ada sensor exhaust kan, auto sensor. So cabut pasang balik lah. Macam ni. Okay bos, thank you. Kau tadi recall exhaust. Okay, thank you. Biasalah, Sabtu. Okay bang, terima kasih bang. Saya beli kat China. Ini pun saya beli kat China. Yang crash bar pun saya beli kat China. Tapi sekadar dekat Malaysia dah. Banyak buat sendiri. Thank you. Terima kasih. Terima kasih, selamat. Terima kasih. Settle kita menukar exhaust recall. So performance tak sure lah sama ke tidak. Harap-harap sama Takut kan tukar exhaust tiba-tiba lain pula kan. Exhaust alhamdulillah proses lancar. Aku tengok Pamen buat kerja pun memang cekap, mantap lah semua kan. Jadi sebenarnya senang je proses dia untuk pertukaran exhaust tu. Aku dah tunjuk tadi kan. So korang boleh follow lah kan. Tapi kerja dia macam tu lah lebih kurang untuk proses recall exhaust. So recall ni kau kena faham maksud recall dengan tukar warranty lain Kalau warranty ni barang defect ataupun barang rosak, yang dah rosak kita pergi ke satu tempat untuk claim warranty, itu hal lain. Dia still tukar baru juga. Tapi recall ni dia adalah satu announcement yang keluarkan oleh kilang. Kau tukar walaupun benda tu tak rosak, pasal orang lain dah kena. So dia akan orang kata apa, bila dah ramai sangat kena rosak ataupun ada defect, monetary defect, so dia terus tukar untuk ke semua model, ke semua motosikal QJ Motor X200 untuk tukar terus. Even benda tu tak rosak, itu recall. Okay, kena faham maksud tu lah. Jangan salah faham lah kan. So kalau nak claim warranty pun aku rasa boleh juga, aku rasa kan. Tapi sama je recall. Tapi kalau boleh korang beli kedai yang korang asal dia lah. Jangan kalau korang pergi contoh kau duduk JB tapi kau beli dekat Kelang contoh kan. Aku tak sure lah, maybe kau kena kau team lah dengan kedai yang dekat dengan korang, ataupun kau kena deal dengan kedai yang korang beli tu, deal. Maybe dia nak post ke apa ke, atau korang kena datang sana ke. Tengok lah macam mana kan. So tak sure lah apa yang korang kena deal lah. Tapi kalau boleh buat dekat tempat yang korang beli tu. Dan sebab Enforce tak salah aku dia hantar terus ke kedai yang kita beli tu. Senang. Okay. Ataupun sebab unit exhaust tu dia akan bagi tu ke kedai. Tu dah dia. So bukan yang dekat HQ yang simpan, dia hantar terus. So kita just bagi nombor plate dan dia tahu yang kita memang customer dia orang terus tukar. So senang. Itu yang maybe orang ramai yang ada kesulitan sikit lah kan. Jadi guys, itu saja video untuk kali ni, untuk pertukaran exhaust recall daripada Enforce. So program ni sangat-sangat mantap sebab dia sangat mengambil berat pasal pengguna. Terima kasih kepada Enforce, Cik Asri, yang QJ Motor Global,
yang memberi Malaysia recall. Okay, so korang kalau ada masalah terus orang kata publish lah kan. Kebanyakan memang kena, so ambil pendekatan terus lah, recall. Bagus. Okay, okay guys, itu saja video untuk kali ni. Jangan lupa like, share, subscribe dan komen. Kita jumpa next video guys. Alright, Assalamualaikum. Ada satu jenama motor tu kat Malaysia, agak gah jugalah. Motor tu motor Clash 150. 150, 160. Agak memang ramai pengguna dan ramai juga yang kena masalah yang sama, tapi tak nak buat recall. Nampak tak betapa kejamnya. Dia tak nak dengar pandangan pengguna. Pasal aku dah pakai dah jenama tu. Dah jual dah pun.